Saya macam konflik. Kelantan kau ni. Gitu. Okey, dah soalan. Tak salah ke apa? Tak salah lagi. Okey, selaku sebagai lidah pure Kelantan, Ha. masa mula-mula mari dari Kelantan tu nak rasa akak di Bangi Kajen ni. Gapo dia persepsi? Persepsi saya mesti dikata ni lah, 50% lah rasa macam Kelantan. Rasa mungkin terlebih manis kau, terlebih tepuk dalam fikiran saya. Oh, yang jual Bangi ni mesti tak super Kelantan ni. Tapi bila makan tu first bite tu rasa telur. Bau telur. Telur yang hot segar, bukan telur hot ni macam lama. Memang hampir lah. 99%. 100% tak boleh bagi lah. Tapi perfect sangat. Jadi suruh abele kepada set-set Kelantan di sini ni. Okey, kepada orang Kelantan yang sekitar Kuala Lumpur, Selangor ni semua, mari cari akak sini. Mu tak perlu balik Kelantan dah. Contoh yang kita balik gaya Haya Haji, cari sini je akak. Balik Haya Haji. Balik. Kita buka. Kita buka. Cari sini je akak macam gaya ni. Biji macam Kelantan, tak rusing. Harga pun bagi berat lebih kurang Kelantan. Kelantan pun dekat RM1 dah sebelah biji. Dia RM1. Tapi ada variasi talian tu dia. Kotak comel, kotak tak cah dia. Kotak tak cah. Please sini, senang nak simpan. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Gedung gebu gebah, akak